Okey je. Hans okey, kita okey. Saya dibesarkan oleh Scope Production. Nama saya sebagai seorang pelakon dibentuk oleh Datuk Yusof Aslam. Jadi bila Datuk Yusof flower saya untuk melakonkan dalam cerita Gerak Khas, saya I cannot say no. And satu, keduanya Gerak Khas ni pun antara kepolisan ni pun antara jiwa kita juga. Dan saya rasa I don't know. Dia macam ada sesuatu yang very sentimental untuk saya terus bersama dengan kekok tak kekok, tapi itu dah cabaran tugasan kita sebagai seorang pelakon. Watak yang mungkin kita dah lama tinggalkan, skrip kepolisan yang dah lama ku tinggalkan, terpaksa kita sharpenkan balik. So cabaran, tapi kita kena sambut. Sebenarnya diorang dah shoot tahun lepas, bulan 11. Tapi saya hanya join bulan 1. Tak kahwin? Yes. Saya tak join di Sarawak. Sebab waktu dia di Sarawak, saya tengah sibuk berumah tangga dan buat konsert. Tapi sejujurnya dah lah cakap Datuk, saya macam sibuk sikit. Tak apa, kita tunggu. So I think because Datuk pun nak kekalkan juga nama-nama lama, digandingkan dengan orang-orang baru. Jadi Datuk pun willing to ikut jadual kita. So okay lah, I cannot say no lah. Saya rasa because benda tu dah sinonim dengan penonton TV tau. Gerak Khas ni, kalau rata-rata kita dibesarkan dengan Gerak Khas. Maybe some of you pun pernah menonton Gerak Khas. Jadi Gerak Khas dengan Datuk Yusof Aslam tak boleh dipisahkan. Dan Datuk Yusof Aslam pula seorang yang dia ingat orang-orang yang berbakti, yang bersama dengan dia ketika jatuh dan bangun dia. Jadi that is why ramai kas-kas dia yang setia dengan dia. So bila sebut Gerak Khas, kadang-kadang wajah yang sama masih ada lagi, dan sentuhan tu memang tak lari dengan orang Malaysia. Saya rasa perlunya ada gabungan baru dan lama ni, sebab kita ada peminat setia Gerak Khas yang dah biasa dengan wajah-wajah lama, tetapi perlu diinjekkan juga wajah-wajah baru ini, kerana wajah-wajah baru ni yang akan menyambung legasi Gerak Khas. Jadi dari sudut professionalism tu tak ada masalah. Masing-masing dah tahu sebagai pelakon kita kena duduk sit down kan, macam mana kita nak enhancekan lagi penceritaan dan watak. Kita macam saya dah lepas dah fasa sebenarnya fasa dialog kepolisian ni lain. Dia agak, that's why kalau kita tengok kan, dia macam ada style yang tersendiri. Didapati suspek-suspek cara bercakap tu. Kerana kadang-kadang itu adalah permintaan pihak atasan kita. BDRM, ayat tak boleh salah semua, macam itulah. Dan apa tadi soalannya? Cabaran itu. So kepada generasi yang baru, memang cabaran dia itulah. Kerana dialog, kalau Datuk Hans pun dia baru, so dia pun macam dialog bukan senang okay. So tetapi kepada kami yang dah lama ni, cabaran dia adalah berlari berkejaran lah. Kalau kat coket tu, ibarat satu coket kami berlari. Macam tu. Kira ada scene dengan Datuk Hans ke? Ada scene, tapi bukan scene bercinta ke apalah, scene betul. Khalid Tahir soalan yang bagus. Sangat lama. Saya rasa Khalid Tahir adalah ni apa tu? Apa Kabil Kushri Kabil Igam. No. Ada lagi? No. Itu lah awal lagi. No, itu awal lagi. Itu cuci. So bila kembali berlakon together dalam drama bersiri ni macam mana? Saya pun terkejut bila nama dia naik. Dia kata nak ke Hans ni berlakon kan. Dia dah sibuk, dia dah politician. Tapi tengok-tengok dia sahut cabaran tu, which is good lah. Tapi kita orang very professional. Okay, no problem. Okey je. Hans okey, kita okey. Kalau ada problem dan kita menghormati. Kasih on. Rumah tangga. Okay. Suami tahu berkahwin dengan artis bersama dengan pelakon. Jadi bila saya berlakon, saya bekerja, kita update lah cik suami kan, balik lambat ke macam mana ke. Selebihnya kita pun tahulah bila kita tak ada kerja, kita serve dia sebagai isteri.